Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan telah menetapkan 23 Mac jam 11 pagi sebagai tarikh untuk debat umum dengan Zamri Vinod selepas mencabarnya untuk berdepan secara terbuka. Debat ini akan dianjurkan oleh Majlis Bahasa Tamil Malaysia. Saravanan sebelum ini mencabar Zamri Vinod untuk berdebat setelah penceramah kontroversi itu didakwa menghina amalan keagamaan masyarakat Hindu, khususnya laungan vel-vel ketika Taipusam dengan mendakwa ia sebagai tarian kerasukan atau akibat mabuk. Pilih lokasi di Kuala Lumpur, saya akan hadir, kata Datuk Seri M. Saravanan dalam satu hantaran di Facebook, menegaskan bahawa Zamri Vinod harus bertanggungjawab terhadap kenyataannya dan berani mempertahankannya dalam forum terbuka. Sekiranya debat ini berlangsung, ia dijangka menjadi satu perbincangan panas yang akan disaksikan oleh pemimpin daripada pelbagai pihak. Zamri Vinod sebelum ini telah beberapa kali mencetuskan kemarahan masyarakat Hindu dengan kenyataan-kenyataannya yang didakwa bersifat menghina. Dalam perkembangan terkini, beliau juga dikaitkan dengan kontroversi video penyampai Era FM yang memperlekehkan lawangan vel-vel yang telah mencetuskan kecaman meluas dalam kalangan penganut Hindu.